Tak payah beria sangat nak tunjuk bapa mithali tu. Lebih abadi respon hantaran Norman Hakim. Anggap tiada, common sense. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Perkongsian pelakon Abi Abadi di Instagram kembali mencuri perhatian netizen apabila dia menjawab beberapa soalan pengikut berkaitan hubungan dengan bekas suami, Norman Hakim serta anak mereka, Marissa Daniel. Sebelum ini, umum mengetahui konflik antara Abi dan Norman, yang beberapa kali menjadi perhatian ramai, terutama apabila membabitkan Marissa Daniel. Bagaimanapun, Abi enggan mengulas lanjut dan meminta individu tersebut bertanyakan perkara itu sendiri kepada Norman. Selain itu, Abi turut menjelaskan 3 anak sulungnya kini sudah dewasa dan mampu berdikari, menyebabkan dia tidak lagi terlalu risau jika mereka lebih rapat dengan bapa mereka. Menerusi sesi soal jawab di Instagram Story, Abi turut ditanya mengenai hantaran Norman yang dipercayai berbentuk pantun. Tambah Abi lagi, dia hanya menyerahkan segala-galanya kepada Allah dan berharap anak-anaknya sentiasa berada dalam keadaan baik. Anak-anak yang besar semua dah ada kaki, dah boleh berdiri atas kaki sendiri. Jadi si tak risau dah, dorang tak nak dekat si pun tak ke. Bapaknya kan dah kaya, masa Mila nak tunjuk dia bertanggungjawab muka tersengih mata tertutup rapat.